Okey geng, dekat tangan aku ni merupakan mesin Uzian model paling baru saya di dalam market ni. Okey. So yang ini dia datang sekali dengan tali strap ni. Kau akan dapat sekali dalam package. Okey. So yang ini sarung dekat sini, pasang dekat dia punya ni. Dah, korang boleh pakai. Okey. Dekat ni kepala dia rigid, dia tak boleh adjust atas bawah, tapi dia punya adjustment dekat sini guys. So korang boleh adjust kat sini. Kalau nak tinggi sikit macam ni. Nak flatkan sikit lah. Okay, nak flatkan sikit macam tu. So kalau ni turunkan bawah sikit. So dapat rata lah. Macam tu. So nak dalam lagi macam ni. Nampak dia jadi macam tu. So putaran macam mesin minyak sama. Okey, dan sangat-sangat ringan. Orang perempuan pun sesuai pakai mesin ni guys. Okey, yang ini aku pakai bilah yang disediakan 8 inci. So korang boleh pakai sehingga 12 inci. Tak ada masalah. Pakai tali pun okey. Dan kalau tengok pada design, dia punya lubang udara dia besar. Kat sini ada 5 lubang udara belah kanan, 5 lubang udara belah kiri. So technically putu mesin ni aku expect dia kurang cut off lah, ataupun susah nak cut off. So tanpa buang masa, kita mesin sikit dekat bahagian ni. Kita tengok bahagian ni kan. Nampak. So disebabkan dia ringan, korang senang nak kontrol lah. Korang senang nak kontrol sikit. Nak kontrol dia punya pemotongan tu senang sikit. Nampak tu. Nak kontrol sebab dia ringan. Tekan je, tak ada masalah. Nak main on off pun boleh. Okay, ni ada besi ya. Okay, kita mesin keliling ni. Korang nak main on off pun macam ni. So yang ni korang tekan je lah terus. Lagi sedap pakai bilah lah. Pakai bilah lagi efisien. Dia punya bateri lebih jimat, pemotongan lebih lancar. Lepas tu korang mesin je. Hari ni orang perempuan pun boleh guys. Nampak? Senang tak? Dia makan je, tak ada masalah. So macam okey ke tak okey? Padu Kalau berminat, dapatkan satu. Check out sekarang.